Macam dengar orang ceramah Ustaz Naim pula. Ingat sebentar. Kata-kata hari ni Biarkan yang lalu. Mari sini yang baru. Kata-kata hari ini, biar ku tulis semua perjalanan hidupku. Ku huraikan mahligai cinta terpaku di belayan manja. Yang ku sangka terang, rupanya tersimpan rahsia. Itulah lagu ya. Ini liriknya loh. Katakan ku cinta padaku. Kan ku serah segalanya. Terpaksa tahu mainan. Tiada lagi. Lepaskanlah Kurang lagi apa? Kemana saja ku lari, wajahmu terlalu di hati. Suaramu menghibur sanggup, ku terlena sejenak merindu. Katakanlah, percayalah sesungguhnya. Next, mana shoot ni? Let's go. PV ya bro. Kita lalu dekat depan traffic light air pancut tu. Kita buat velo kat tengah-tengah. Nyanyilah Ustaz, Masya Allah. Minta dia nyanyi pula ya. Ya Allah, aurat tu semua. Nyanyi tu aurat ya tuan-tuan. Nyanyi tu aurat. Masya Allah, tabarakallah kalian ni. Masya Allah, maksiat semua, maksiat tu. Suara tu aurat. Masya Allah, maksiat, semua maksiat ni. Suara tu suara. Suara aurat untuk perempuan Ustaz. Masya Allah awak. Mazhab mana awak ni? Ha? Masya Allah. Awak dah terplay song ni. Astaga. Aurat bukan di pusat kau Ustaz. Bukan. Itu bukan aurat tu di pusat tu. Pusat tu banyak ada. Pusat membeli belah, pusat hiburan. Sekali dia belum kau sebut. Salah. Masya Allah. Kalau nampak kan Maafkan saya Ustaz. Jangan minta maaf dengan saya, minta maaf dengan Allah. Minta maaf dengan manusia, enggak ada apa-apa gunanya lagi. Tabarakallah, inna minkum takabriya karim. Astaga. Pusat karaoke kali Ustaz, maafkan saya. Ya, boleh jadi. Ada acara apa yang mana ada acara? Wow, dah level kat Along Liza. Dia dah berkepit. Naim. Oh Naim. Muka paling macam paling annoying gila. Muka kau yang paling annoying. 1, 2, 3. Annoying gila. Apa ni? handsome pula. Tak banyak. Kau cakap muka handsome pula. Okay. Muka. Dah sabarlah. Sebelum handsome tu kita kena bagi yang biasa-biasa dulu. Okay. Dah. Okay, 1, 2, 3. Okay, kau pasang pandang sana dulu. Ya. Tak bukan kau. Kamera. Okay, benar. Okay. Tu. Tu, 2, 3. Sang.
kata-kata hari ni. Bodoh. Bodoh lah nanti kena ban aku. Bodoh lah Zinaim memang. 1 sampai 10 berapa? Anak Wahid. 1 sampai 10 berapa dorang bagi? Hah? Tanya dorang 1 sampai 10. Sekejap. Berapa nombor untuk dorang mau couple dengan aku? Siapa kau couple dengan orang? Sabar. Dorang bagi rating lah. Lagi sekali ya? Tak ya? Guys, 1 sampai 10. Muka handsome ke? Apa tajuk dia ni bis? Tajuk 1 sampai 10. Ha? Berapa rate yang orang bagi kat kau? Okay, pandang sana dulu. Betul. 1 2, 3. Cepatlah. Afiq, tak baik ketawakan orang tau. Relax dah lah Afiq. Naim, kau di belakang kamera kan Naim. Kau sepatut tengok apa yang di depan kamera. Yeah. Apa dah? Apa dorang cakap? Hah? 10 ke? 10. Ramai juga komen 10. Thank you guys. Siapa ni Naim? Lucu bah kau ni Naim. White board near me. Weh, aku nak rokok. Rokok dalam kereta aku. Beli kejap lah. Lighter pun kena beli juga. Setiap kali aku keluar beli rokok, beli lighter. Kita punya banyak. Cuba selfie. Kejap. Try selfie. Sini lah bah. Kau semalam bukan main. Semalam kau di ayam cucuk. Sini bah. Habis sini lah bah. Yang mana lo? Kecap dulu. Abang ada mobil mana? Loyat balik. Betting app kah? Ini dah lo. Yalah, masuk balik. Aku mau cari jarum dia ni. Kan ada kedai jam sini. Aku tengok ada di Google. Sekejap, aku confirm kan. Katakan Siang hari. Sungai Wang ni loyat ke bukan? Sungai Wang ialah sungai yang banyak wang. Kita pergi sungai yang banyak orang. Loyat itulah tempat yang loyat. Ada loyat lah. Dia sebenarnya loyat. Hafiz ada yang sub. Mana semua. Siapa subscribe? Kak ASC, thank you. Kak ASC, thank you Kak ASC. Jom kita tengok pantai yang tanah. Go. Okay, wait ya. Aku dah booking dia orang. Nak minta dia. Pinjam dia. Saya pergi mana ni? Jalan. Yang belum bulan juga. Ada bawa power bank kah? Naim, kau ada power bank kah? Bateri ku sudah ada ni. Habis tu baliklah kita. Tengok kau tak makan pun. Sorry. Baraga. Aku punya DJI mic mini. Tengok orang kaya shopping guys. Orang kaya je. Sip bro. Orang kaya. Melekat juga lah di kamera. Dia mana? Salah Milo lupa pula aku. Airil ada kan? Dia cakap dia mana tadi? Oh, ini baik. Atas sini kah? Mana dah? Ada kelas? Siapa Dona Naim ni Sultan? Lah, tak tahu ke? Weh, dia kaya weh. Sebab itulah saya kasih rapat sama dia, kawan sama dia. Duit dia banyak bah. Kan? Amin, bateri. Amin. Ya bah, saya mau kikis duit dia ni. Sudah aku kikis duit dia.
Baliklah. Semua bang. Suruh aku kikis duit si Cari Ani ni jarum bang. Oh, jam tu. Duit dia banyak ni. Kau tengok tu. Kamera dia sudah mahal ni. Telefon 16 Pro Max lagi bah. Ada duit lagi di belakang telefon tu. Nah. Ini batu Swarovski bah. Makan tak makan. Nak berkawan dengan Naim juga boleh bah. Kalau kau mau kawan sama dia, kau kasih DM aku dulu lah. 200 yuran pendaftaran dia dulu. Mau berkawan sama si Naim tu, daftar sama aku dulu 200. Lepas tu baru aku bagi contact number dia. Kalau kau bagi contact number dia, kau jangan macam-macam sama dia. Tapi kalau kau mau WC sama dia, tambah lagi RM50 sama aku, kau boleh WC dengan dia. Tapi kalau mau WC noti, tambah 300, kau boleh WC noti dengan dia. Boleh je kau mau buat apa-apa, kau buat je sama dia. Afiq. Sama Afiq. Apa? Kereta apa? Merc ke BM? Ada kereta dah? Ada. Gila dia berniaga kawan. Kawan kita kalau boleh guna dia, kita gunakan dia betul-betul. Kita ada kawan kalau tak boleh gunakan dia. Jadi kalau kalian semua ada kawan yang bisa digunakan, gunakan betul-betul. Bateri saya tak ada lah. Mana power bank? Tak ada. Di atas. Super GT tu. Lift atas itu je. Ini apa? Body station. Betul kah? Ni buat tattoo. Bukan. Kau buat tattoo long. Dah mau saya. Astagfirullahalazim. Islam saya bang. Ya. Sipu nanti kita gunakan kaun kita. Only thing that I am seeing is respect yang dalam mall. Ground floor. Panas jua